Account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini direzekikan untuk kita dapat sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-94 daripada surah Al-Baqarah. Semoga Allah rezekikan kita dapat khatam 30 juzuk dengan cara begini. Amin. Tapi kalau dapat khatam ni saya nak minta 5 ekor unta. Wah, dahsyat. Toko benar Baik, pada ayat yang ke-94 ini adalah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ayat yang seterusnya, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Yang bermaksud katakanlah, iaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sekiranya tempat tinggal di akhirat itu, kehidupan ad-darul akhirah, maknanya rumah yang terakhir itu, maksudnya syurga lah. Rumah yang terakhir itu adalah untuk kamu daripada sisi Allah semata-mata. Bukan untuk orang lain. Kalaulah betul syurga tu milik kamu sahaja, kamu saja yang akan masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Ini kurniaan daripada Allah untuk kamu sahaja. Sebabkan dia mendakwa dia ni adalah Sya'bullahil Mukhtar, bangsa Allah yang terpilih. Orang lain semuanya bukan macam manusia kan? Kalau betul syurga itu hanya akan menjadi milik kamu semata-mata daripada kurniaan Allah, tak bagi pada orang lain, maka fatamannawul maut, maka bercita-citalah kalian semua untuk mati sekarang maknanya. Kalau betul kamu adalah orang yang termasuk daripada kalangan orang yang benar. Mai cabaran untuk orang Yahudi pada zaman Nabi meminta kepada Allah agar mereka dimatikan serta-merta supaya dapat terus masuk dalam syurga. Sebab dia mendakwa syurga milik mereka semata-mata. Jadi ada satu cabaran daripada Al-Quran supaya ada orang Yahudi yang tadah tangan, ya Allah, matikan aku sekarang ya Allah supaya aku terus dapat masuk dalam syurga, kerana syurga hanya milik orang Yahudi. Doa lah. Ni cabaran daripada Allah yang seorang Yahudi pun tak boleh nak buat pada zaman Nabi. Kalau betul kamu termasuk di kalangan orang yang benar, maka mintalah untuk disegerakan mati, supaya dengan mati itu kamu boleh masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga mesti kena mati dulu. Tak mati jangan masuk syurga. Sebab tu syurga ini, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Sebab kehidupan dia bukan di sini, kehidupan di sana. Tapi dia terhalang sebab apa? Sebab masih di sini. Atau yang ni yang kurung dia tak boleh ke sana. Umpama burung yang masih dalam kurungan, dia menunggu masa bila nak bebas, Ini satu cara kefahaman. Sebab tu kita jangan risau mati, tapi takut juga. Secara orang kata, secara sepatutnya kita tak risau lah kan. Sebab memang tak mahu memang kolu juga. Kita dah tengok lembu 3 ekor tu dah selesai. Nanti kita pun akan selesai. Tapi tidak boleh sembelih orang. Kita akan selesai juga dengan maksud selesai tugas kita melaksanakan perintah Allah. Maka datanglah hari untuk kita menerima imbuhan baik daripada apa yang kita laksanakan. Sebut macam itulah, tapi seram juga. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah, siapa yang tak takut mati ya Rasulullah?
Siapa yang suka mati? Rasulullah kata sebab Allah, Nabi pernah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka untuk bertemu Allah, Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang dibenci nak bertemu Allah, mereka tak nak mati maknanya. Allah pun tak suka nak bertemu dengan dia sebenarnya. Tuhan pun getik juga nak bertemu dia. Tapi memang sampai masa, sampai hukum akan kembali juga. Lalu Sayyidatuna Aisyah bila dengar hadis tu, ya, siapa yang suka mati? Semua takut kan. Nature lah kalau kita seram-seram tu. Tapi seram-seram pun hadap je. Mau tak mau akan sampai. Lalu kata Rasulullah SAW pada Sayyidatuna Aisyah, bukan itu maksud saya ya Rasulullah. Wahai Aisyah. Maksud saya ketika kita nak mati tu, Allah akan bukakan pintu syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga masa tu? Ketika waktu nazak tu, Allah membukakan kepada kita kehidupan kita di akhir nanti. Jadi bagi ahli syurga akan ditunjukkan kepada mereka tempat tinggal mereka dalam syurga. Maka ketika itulah sudah meronta si jiwa dia untuk keluar kerana dia dah tak sabar untuk masuk ke dalam syurga. Lalu dia suka untuk bertemu dengan Allah saat itu, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Tapi kalau saat nazak tu ditunjukkan api neraka, udah dia kata tak nak. Dia pun tak nak bertemu dengan Tuhan. Tuhan pun sebenarnya tak nak bertemu dengan dia pun. Saat itu. Sekarang memang seram dia. Itu pun saya tengok ada guru saya, contoh Fadilatul Syekh Husni. Bila ada orang meninggal, alhamdulillah sahabat kita sudah selesai daripada tanggungjawabnya. Dia sudah rehatkan diri dia daripada kesibukan dunia dan sekarang dia insya-Allah berehat di dalam alam barzakh. Mudah je. Dan kata guru kami Fadilatul Syekh Husni, di kubur nanti kita akan berehat serehat-rehatnya. Di dunia ni ber-4 bulan lah kita beribadat. Di dalam kubur nanti kita akan berehat, kita akan tidur, kita akan berehat serehat-rehatnya sebelum kita bertemu semula dengan alam akhirat. Baik, dah jadi huraian saya pula tu, kita nak baca tafsir jalan lain. Baik, ayat yang ke-95 ni sambungan daripada ayat yang ke-94. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dema ini kata Allah Taala, mereka ini orang-orang Yahudi ni sama sekali tidak akan bercita-cita untuk mati selama-lamanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang mereka sudah dikerjakan oleh tangan mereka. Maknanya dema pun tak berani nak minta mati sebab tahu jahat benar dema dengan Allah. Dema pun seram sebenarnya sebab bila mati naya dema di akhirat nanti. Jadi tak ada siapa pun di kalangan mereka yang akan berani untuk minta supaya dimatikan. Kerana dengan mati itu dema akan dilemparkan ke neraka. Sebab dema tahu jahatnya dema di atas dunia. Wallahu alimun bizzalimin. Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Itu adalah terjemahan asas bagi dua ayat ini. Baik, kita akan tengok apakah yang dihuraikan oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu di dalam memahami ayat ini. Al-Fatihah kita sama-sama bacakan, moga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kita kepada Al-Imam As-Suyuti, juga kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, begitu juga kepada seluruh guru-guru mereka berdua dan murid-murid mereka berdua, juga seluruh yang telah berkhidmat kepada tafsir Al-Jalalain, sama ada yang membacanya atau yang mengajarnya atau yang menulisnya atau yang orang kata apa yang mempelajarinya. Semoga semua mereka dari dulu, sekarang dan akan datang, Allah Ta'ala anugerahkan untuk mereka kiriman pahala Al-Fatihah daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ayat yang ke-94 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul lahum." Kata Imam Suyuti, "Qul lahum." Sebutlah wahai Nabi, maknanya qul. Qul ni maknanya sebutkanlah, katakanlah. Iaitu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah kepada mereka, iaitu kepada orang-orang Yahudi. Sebab ayat ini menceritakan tentang orang Yahudi. Kalau kita perasan memang lama betul kita dengan orang Yahudi. Dengan orang Kristian rasanya baru waladhdallin je.
orang-orang yang sesat. Itu bahas tentang Kristian dalam sepanjang surah Al-Baqarah yang kita baca sampai ayat 95. Nak katanya banyak yang dibahaskan dalam Al-Quran ni berkaitan dengan orang Yahudi. Baik, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, itu kepada orang Yahudi, in kanat lakumud darul akhiratu ay al-jannatu. Kalaulah rumah yang terakhir itu hanya untuk kamu. Lalu dihuraikan oleh Imam Suyuti, ad-dar ni kalau ikutnya rumah lah. Ad-dar, kita kata ad-darul akhirah ya. Darul akhirah. Al-akhirah tu yang terakhir. Yang paling akhir. Maknanya rumah yang paling akhir. Apa dia? Rumah kita dalam syurga nantilah biiznillah. Jadi masuk rumah yang akhir itu adalah syurga. Kata Imam Suyuti, maksudnya adalah al-jannah. Dalam bahasa Arab al-jannah ni kalau ikutnya bermaksud taman. Kebun. Kalau ikut asal maknanya, kita yang terjemahkan ke syurga tu orang Arab sebut al-jannah. Jannah ni maknanya dia adalah dianggap dia bermaksud bustan, iaitu taman. Taman, kawasan kebun ya. Kawasan kebun ya. Adakah kita akan berkebun dalam syurga nanti? Ikutlah kalau kita gemar berkebun, mungkin kalau kita minta berkebun, bolehlah kebun kan. Tapi bukanlah untuk menghilangkan kolesterol. Sekadar orang kata kegembiraan kita. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Kata Allah Ta'ala, bagi mereka, iaitu bagi penduduk syurga tu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan di dalamnya. Mereka kalau kita gemar makan nasi Arab, dan syurga nanti minta dapat lah. Tapi tak payahlah kena beratur, kena bayar kan. Ikutlah kita gemar apa. Baik. Kalaulah bagi mereka, bagi kamu sahaja, adalah bagi kamu sahaja akan rumah yang terakhir, iaitu syurga. Indallah, iaitu di sisi Allah. Tuhan sudah berjanji, sudah dijanji di sisi Allah. Allah sudah menetapkan bahawa syurga itu hanyalah khalisatan, khusus maksudnya. Khalisah maknanya memang piau. Maknanya piau syurga ni adalah untuk kamu, tak ada untuk orang lain. Lepas tu kata Imam Suyuti, khassatan. Maksud khalisah di sini maknanya khassatan ni hanya semata-mata khusus hanya untuk kamu. Kalau ikut khalisah ni maknanya kita kata yang tak bercampur dengan benda lain. Contoh kita kata hazal zahab al-khalis. Dalam bahasa Arab, az-zahab al-khalis. Emas yang memang piau. Maknanya tak bercampur dengan benda lain. Ini memang emas semata-mata. Semata-mata. Jadi dihuraikan oleh Imam Suyuti, khalisah di sini maknanya hanya dah dikhususkan. Syurga hanya dikhususkan untuk kamu semua, wahai orang Yahudi. Kalaulah itu yang berlaku sebenarnya, min dunin nas, daripada manusia-manusia yang lain. Maksudnya syurga ni tak akan dimasuki oleh manusia lain. Yang hanya masuk hanya kamu saja. Kalau itu yang kamu dakwa, kama za'amtum, macam yang kamu sangkakan. Maknanya antara sangkaan orang Yahudi, mereka menyangka syurga hanya milik mereka. Hanya untuk bangsa Yahudi. Kita orang Islam mengatakan syurga hanya untuk orang Islam. Adakah kita pun orang yang macam ni? Tak. Kita meletakkan bahawa syurga ini milik orang Islam atas dasar tak kira siapa pun orang Islam itu. Mereka terbuka untuk semua. Tapi bagi bangsa Yahudi, mereka mengatakan syurga hanya untuk mereka, untuk orang Yahudi. Dan mana boleh orang lain masuk agama Yahudi? Kalau kita tengok apa nama hari ini pun, kalau ada, saya pernah tengok ada satu dia membahaskan, kalau adalah orang bukan bangsa Yahudi, maknanya dia bukan daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Contoh macam orang Melayu lah kata kayak teringin benar nak jadi orang Yahudi. Bolehkah dia beragama dengan agama Yahudi? Tak mahu. Dia kena ada proses ni, dia ada kena masuk dalam dia punya meeting, board dia. Mereka kena bincang betul. Sebab kalau ikutnya agama Yahudi hanya agama khusus untuk bangsa Yahudi. Ada juga saya tengok Indonesia, ada orang Yahudi di Indonesia. Muka macam Jawa je kan. Tapi dia rupanya, dia adalah daripada bangsa Yahudi yang dulu pernah berhijrah ke Indonesia ke apa. Dan dia berpegang dengan agama Yahudi di Indonesia. Maksudnya dia membuat ada kuil Yahudi. Dulu di Penang pun katanya ada. Tapi orang Melayu kita tak adalah beragama Yahudi. Dia orang Yahudi betul maknanya. Dan sekarang pun kata dah tak ada di Malaysia orang Yahudi. Kok ada tapi dah masuk Islam saya tak tahu. Jadi kalau lah syurga itu hanya khusus kepada kamu sahaja,
bukan untuk orang lain daripada kamu. Main untuk bangsa kamu saja. Ni beza dengan kita. Kalau ada orang kata, sama dengan orang Islam. Tak, orang Islam lain. Orang Islam mengatakan syurga adalah milik orang Islam bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Tetapi untuk semua umat, tak kira umat siapa pun, dengan syarat dia beriman dengan Allah dan dengan para Rasul. Main umat Nabi Nuh masuk syurga. Main syurga bukan milik umat Nabi Muhammad saja. Tetapi dengan hadis Rasulullah SAW, tahulah kita, majoriti penduduk syurga itu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Main umat yang paling banyak beriman dengan Nabi-Nya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ditakdirkan pula baginda Nabi Muhammad Nabi untuk seluruh alam sampai ke hari kiamat. Jadi banyaklah umat Nabi Muhammad masuk syurga berbanding dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Pun begitu, penduduk neraka lagi ramai daripada penduduk syurga. Seramai-ramai umat Nabi Muhammad masuk syurga pun, dalam neraka lagi ramai orang dalam neraka daripada dalam syurga. Kalau betul syurga itu hanya khusus untuk milik kamu, kata Allah Ta'ala kepada orang Yahudi supaya Nabi sebut kepada mereka, fatamannawul maut, maka kalian semua wahai orang Yahudi mintalah, bercita-citalah untuk mati. Kata gemar-benar masuk syurga. Kata mintalah mati sekarang. Biar cepat kau masuk syurga, dia buat apa duduk di dunia lagi, buat lambat je. Fatamannawul maut, maka bercita-citalah kalian semua, hendaklah kalian semua bercita-cita mengharap supaya dapat mati segera. In kuntum sadiqin, kalau betul kamu adalah orang-orang yang benar. Kalau betul ucapan kamu tu benar. Jadi Allah Ta'ala cabar mereka. Ajarnya ya kamu kata syurga tu milik kamu, aku minta sekarang. Dan subhanallah, tak ada seorang pun Yahudi yang berani. Dalam hadis yang disebut dalam nota kaki ni, dalam orang yang menyalin kitab ni, dia datang ke nota kaki, dia kata apa? Dalam kitab Al-Jamalain Al-Jalalain, karangan Al-Imam Munla Ali Al-Qari. Kalau ikut Syekh Ali Jummah, katanya disebut Al-Munla tanpa idgham, sebab memang cara nyebutnya itu dia bahasa lain, Munla. Tapi kita biasa sebut Mulla. Mula, kalau kita pun pasal ada mula ya. Mula, orang ni nama mula, dia start dengan mula tu. Dalam bahasa Parsi, kalau tak silap, mula ni maksudnya orang alim. Orang alim. Tok Syekh lah maknanya. Kalau sekadar nama Tok Syekh Korban, ni. Okey. Kalau menurut apa yang disebut dalam kitab Al-Jamalain ala Al-Jalalain, beliau iaitu Al-Imam Al-Imam Mulla Ali Al-Qari menyatakan, kata beliau, qauluhu fatamannawhu an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yarfa'uhu law tamanna al-yahudul mauta lamatu wa la ra'aw maq'idahum minan nar, rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, kalaulah orang Yahudi bercita-cita untuk mati, main dia mensahut cabaran ini, nescaya serta-merta mereka akan mati masa itu juga. Dan nescaya mereka akan terus dapat tengok tempat tinggal mereka dalam neraka. Kalau dia meminta. Tapi subhanallah, cabaran Al-Quran ni tak berani orang Yahudi. Apa maksudnya? Dia pun tahu Quran adalah daripada Allah. Kalau dia ya Quran bukan dari Tuhan, kita minta. Jadi apa? Tak adanya. Pasti mereka akan minta kalau dia tak yakin Quran daripada Allah. Tapi dia tahu Quran daripada Allah sampai dia tak berani untuk menyahut cabaran Al-Quranul Karim. Lepas tu katanya Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dalam menghuraikan ayat ini, kata beliau, ta'allaqa bitamannihi asy-syaitan. Ada dua syarat sebenarnya yang berkait dengan cita-cita nak mati. Maknanya kalau orang Yahudi zaman Nabi, dia nak minta untuk mati, sebenarnya akan ada dua perkara lebih awal kena berlaku. Barulah dia akan minta untuk mati. Apa dia? Kalau kita tengok dalam ayat ni, iaitu mereka mendakwa syurga hanya milik mereka. Satu. Kalau berlaku yang ni, baru dia akan minta mati. Yang syarat yang kedua, iaitu mereka percaya nak masuk syurga kena mati dulu. Dan mereka nak masuk syurga. Mereka nak masuk syurga, dan nak masuk syurga kena mati dulu. Maka dia akan pergi kepada usaha untuk mendapatkan syurga, iaitu minta mati.
Dua syarat ni kena ada dulu. Kalau dema tak percaya salah satu, dema tak akan minta mati. Dan dema bila tahu bahawa syurga bukan milik mereka, walaupun dema tahu nak masuk syurga kena mati dulu, yang tu dema percaya. Tapi dema sebenarnya berdoa je, dema kata syurga milik kami sahaja. Padahal dema tahu dema akan masuk neraka. Tapi pada sangkaan dema akan masuk neraka 40 hari lah, lepas tu masuk syurga. Itu sangkanya dema. Jadinya oleh kerana satu syarat tak terpenuhi, mereka tak berani untuk minta mati. Tapi kalau dua syarat ni betul-betul dema percaya, dema akan minta mati. Macam kita tak, kita minta, ya Allah jadikan mati kami mati yang baik. Sebab apa? Sebab kita tahu bila mati baik masuk syurga. Kan ada kita berdoa, ya Allah janganlah matikan aku, biarlah aku dipanjang umur, tak mati-mati sampai bila-bila. Ada orang berdoa begitu. Sebab memang kita akan mati dan kita tahu bila mati sama ada ke syurga atau ke neraka. Lalu dalam doa kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta baik di dunia, baik di akhirat, selamat daripada api neraka. Maka di sini kata Imam Suyuti, ala annal awwala qaidun fisani. Syarat yang pertama adalah ikatan bagi syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa dia? Syurga milik kita semata-mata. Barulah dia akan mengikat kepada satu lagi. Kalau kita dah percaya syurga tu milik kita, maka kita akan mengatakan bahawa cara untuk masuk syurga kena mati dulu. Sebab kita percaya syurga, maka syurga hanya untuk kita. Nak dapat syurga pula mesti kena mati dulu. Maka dia akan minta mati kalaulah benda ni betul. Maksud dia, kata Imam Suyuti, in saddaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat lahu yu'siruha wal muwassilu ilaiha al-mautu fatamannawhu. Iaitu masuk ayat ini, kata Imam Suyuti, kalaulah kamu benar dalam dakwaan kamu semua bahawa syurga hanya untuk kamu sahaja, dan orang yang dia ni syurga adalah milik dia sahaja, pasti dia akan beria nak dapatkan sebab dia tahu itu hanya milik dia. Serupalah macam tu, macam reta kita, tiba-tiba ada orang nak ambil, ada kita bagi, tak adanya kita akan beria untuk ambil semula sebab itu memang kita punya. Jadi apabila syurga itu memang milik kamu, kalau betul lah, maka pasti orang yang dia tahu satu benda tu milik dia, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan untuk sampai kepada syurga itu tak mau kena mati dulu. Fatamannau. Maka apa lagi? Mintalah mati. Dah sebab syurga hanya milik kamu, bukan untuk milik kami orang Islam. Kami minta syurga pun tak dapat. Atau mereka yang dapat. Mintalah sekarang. Kalau betul syurga adalah milik kamu semua. Tapi Allah SWT menyatakan walai yatamannahu, ayat yang seterusnya. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Nescaya mereka tidak akan sama sekali minta akan kematian selama-lamanya. Sebab apa? Sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Dema tak akan minta mati selama-lamanya. Sampai bila-bila dema tak akan minta untuk mati. Sebab apa? Sebab dema tahu yang dema telah melakukan macam-macam perbuatan yang akan mengundang mereka ke neraka Tuhan. Jadi siapa berani nak minta mati awal, sekarang akan dihumban ke dalam neraka awal. Lalu kata Imam Suyuti, min kufrihim bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mustalzimi likazbihim atau likazibihim atau likizbihim. Kalimah kazib ni, kazib punya, kizbun punya, dia boleh baca banyak. Jadi disebut oleh Suyuti, apa maksud Allah SWT disebabkan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, iaitu dengan sebab perbuatan mereka, iaitu dengan sebab kekufuran mereka. Kerana mereka telah kufur kepada Allah, maka mereka tahu mereka tidak akan dapat ke syurga. Sebab tu mereka tak akan minta mati selama-lamanya, sebab minta mati bererti minta untuk masuk neraka. Agak-agak kita nak minta tak supaya kita dapat satu bencana. Adat manusia tak akan minta untuk dia mendapat bencana. Contoh kita naik kereta, ya Allah, jadikanlah kereta aku naik accident dan aku putus kepala, amin. Agak-agak orang ni nak minta. Seram tu supaya aku ni mati syahid. Awak kalau naik bas, kalau bas memang laju dia membawa, memang pejam mata baca syahadah siap-siap. Jadi apa pun biarlah dah pejam mata dah.
Biasa dah, masuk syurga dah. Contoh seram lah. Sebab apa? Sebab kita takut pada kematian. Memanglah, dan kita pun tak diminta oleh Tuhan untuk berdoa serupa handai amat-amat. Ya Allah, putuskan kepalaku, ya Allah. Jangan. Kita minta yang baik-baik. Kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan mengharap bertemu musuh. Yang kata Syekh Ali Jumaah, antara maksud musuh ni apa saja yang tidak disukai oleh kita. Penyakit, benda-benda yang musibah. Jangan minta yang baik-baik. Jadi di sini disebut mereka ini tidak akan berani untuk minta kematian. Kerana apa? Kerana apa yang sudah dikerjakan oleh mereka itu mereka tahu akan bawa kepada neraka. Lalu kata Imam Suyuti, iaitu dengan kekufuran mereka terhadap Nabi SAW. Apabila mereka kufur kepada Nabi, kenapa mereka jadi kufur kepada Nabi? Sebab mereka telah mendustai Nabi. Mereka bukan kufur kepada Nabi sebab dalam hati mereka tak percaya itu Nabi Muhammad. Ya. Orang Yahudi tahu. Maknanya mereka beriman bahawa Nabi Muhammad seorang Nabi. Hakikatnya. Orang Yahudi pada zaman Nabi lah. Yang pada zaman sekarang saya tak pernah buat temu ramah ke demo ni percaya Nabi ke tidak. Tapi pada zaman Nabi dulu, mereka bukan tidak beriman dengan Nabi. Mereka sudah percaya pada Allah. Dan sebenarnya hakikatnya mereka beriman bahawa Nabi Muhammad seorang Rasul. Tapi masalahnya mulut mendustakan. Tidak, kamu bukan Nabi. Tapi sesama demo, dia Nabi. Tapi masalah bukan Bani Israel. Itu. Jadi akhirnya mulut mendustakan. Dalam masa yang sama, hati percaya bahawa dia adalah seorang Nabi. Sebab itu, mereka jadi kufur pada Nabi. Bukan kerana dalam hati mereka tak percaya Nabi Muhammad seorang Nabi. Dia pun percaya Nabi Muhammad seorang Nabi. Tetapi mereka jadi orang yang kafir. Sebab apa? Sebab mulut melafazkan ucapan kafir. Kamu bukan seorang Nabi. Sedangkan hati tahu bahawa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Maka disebabkan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, maka mendustakan Nabi dan mendustakan kebenaran Al-Quran itu membawa kepada kekufuran. Ada orang memang dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang ni tugas kita adalah menjelaskan bukti-bukti bahawa Nabi Muhammad seorang Nabi. Tapi kalau semua dah terang bersuluh, dia kata memang aku dah tak ada hujah, tapi lantaklah jadi macam mana, aku tak percaya. Yang itu maknanya dia sudah mendustakan. Walaupun dia tak jumpa hujah untuk mengatakan Nabi bukan seorang Nabi. Jadi orang Yahudi, mereka jadi kufur pada Nabi, kata Imam Suyuti, bukan disebabkan mereka tak percaya. Mereka percaya. Tetapi masalahnya mereka mendustakan. Mereka menyatakan secara jelas yang Nabi Muhammad bukan seorang Nabi. Maka dengan sebab itulah mereka menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Dalam masa yang sama, mereka mempercayai satu-satunya Tuhan adalah Allah. Betul, dalam satu kenyataan saya pernah masa buat tesis dulu, saya cek semua buku-buku ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi sebab kajian saya pasal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu saya ambil semua buku-buku yang mencetak yang saya jumpa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya baca daripada mula sampai habis. Tapi baca laju-laju lah, bukan baca nak faham. Saya baca sebab saya nak trace buku ni betul ke tulisan beliau ataupun tidak. Sebab Imam Fakhruddin Ar-Razi ni dia ada gaya penulisannya. Dia ada bahasa dia sendiri. Jadi antara satu buku tu, saya lupa buku yang mana, beliau menyebut orang Yahudi jadi kafir kepada Allah. Jadi bukan seorang mukmin, bukan kerana la ilaha illallah, tapi dia jadi kafir kerana Muhammadun Rasulullah. Manakala orang Yahudi, orang Kristian pula, mereka jadi kafir kepada Allah kerana mereka tidak mengakui la ilaha illallah dan mereka juga tidak mengakui Muhammadun Rasulullah. Orang Yahudi beza dengan orang Kristian. Sebab orang Kristian mendakwa ada pelbagai Tuhan. Walaupun kalau kita tanya, dia kata tak, satu Tuhan. Cuma dia penin. Dia mengatakan Tuhan satu. Tapi sebenarnya dalam beberapa versi. Ada Tuhan ayah, ada Tuhan anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Tapi hakikatnya semua adalah satu Tuhan. Dia kata 3 in 1. Tapi kalau orang Kristian, orang Yahudi maafkan saya, dia menolak konsep adanya banyak Tuhan. Dia hanya ada satu Tuhan saja. Iaitu Allah yang kita sembah, itu yang disembah oleh orang Yahudi. Dan sampai ke hari ni kalau orang Yahudi dia tak jumpa gereja dia tu, kuil dia. Contoh ada orang Yahudi datang Malaysia, dia nak beribadat, sudah mana tak ada ke kuil Yahudi. Dia sampai pergi ke Menara tu tak ada kuil Yahudi. Dia nak semayang juga. Dia tak ada semayang di rumah. Atau dia ke mana? Dia akan ke masjid.
Selamat orang Yahudi tak datang tempat kita. Kalau tidak, terkejut kita di belakang. Dia beribadat di belakang. Menjerit orang Melayu. Ni apa dia? Tapi kalau negara Eropah biasa, dia pun tunjuk video. Depan orang Islam semayang, belakang orang Yahudi dia semayang seorang-seorang dia. Sebab apa? Sebab dalam syariat dia, kalau tak jumpa tempat ibadat dia, tak boleh semayang di rumah, tapi kena semayang di masjid. Kenapa? Sebab bila kita tanya kenapa? Sebab dia kata Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang orang Islam sembah adalah sama. Beza dengan orang Kristian. Sebab tu dia pun tak boleh semayang di dalam gereja Kristian. Sebab bagi orang Yahudi, orang Kristian adalah orang yang musyrik, yang sudah mengatakan ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi orang Yahudi, dia jadi kafir bukan sebab la ilaha illallah. Dia jadi kafir kerana Muhammadun Rasulullah. Dia tidak mahu menyebut Muhammadun Rasulullah. Walaupun hatinya percaya yang Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi kalau mulut sebut lain, hati sebut lain, kerana terdesak, tak apa. Macam ada orang, dia terpaksa sembunyikan keislaman dia sebab dia diancam bunuh ke apa. Ayat ini, orang yang kalau dia mati dalam keadaan begitu sekalipun, dia akan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab dia terdesak, dia ada halangan menyebabkan dia tak boleh sebut dua kalimah syahadah, kerana dia mungkin akan dibunuh apa semua. Macam ada satu kisah tu saya pernah baca. Satu orang padri muda, dia akhirnya dia mula meragui akan ketuhanan Nabi Allah Isa AS. Sampai dia punya tesis dalam gereja, dia pun ada juga master PhD punya kalau di Mesir lah. Tesis master dia adalah ayat-ayat Bible yang membuktikan Nabi Muhammad seorang Nabi. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Memang kena tolak dengan gereja. 5 jam kata dibahas, lain kali gagal. Digagalkan. Cuma sayangnya saya tak jumpa tesis itu. Tapi berita ni tersebar di internet, tapi siapa orangnya apa semua saya pun tak tahu. Kalau dapat tesis tu maklah seronok. Sebab dia dikaji oleh seorang padri Kristian ketika dia masih Kristian, dalam keadaan dia hanya mengkaji semata-mata atas fakta ilmu, dan dia menyelidiki kitab Taurat dan juga Injil yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad seorang Rasul. Itu kalau kita dapat tu seronok benar rasanya. Udahnya dia ni diseksa. Macam-macam seksanya. Antara yang dicerita pengalaman dia, kayu dipatahkan. Jadi bila patahkan kayu, kan tajam tu, disumbat dalam pongkor. Oh, ngeri juga. Dengar ngeri. Dan antara dia punya, orang kata dia kena brainwash dia kena bertemu dengan satu orang padri tua. Cuma dia suka dengan padri tua ni. Walaupun kalau ikutnya dia akan di brainwash, tapi padri tua ni baik dengan dia. Padri tua tu bersebut kat dia apa? Isbir ya ibni. Bersabar, dia orang Arab. Isbir ya ibni. Bersabarlah wahai anakku. Lepas tu dia baca ayat apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dibaca ayat tu. Jadi padri tu dia orang Arab, dia faham maksudnya, tapi dia kata ayat ni memang seronok, tapi tak pernah jumpa ayat ni dalam Bible. Tapi padri tu kata, isbir yabni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia faham, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan Tuhan bagi jalan keluar untuk dia. Dan Tuhan akan rezekikan kepada dia rezeki tanpa disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah pegangan dia. Dan dema di Mesir, dia memang menyebut Allah. Dia biasa, dia sesama padri Kristian, dia menyebut Allah. Cuma pahaman Allah dalam masyarakat Kristian, dia faham Allah itu ada 3 versi. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Jadi sampai akhirnya bila padri ni dia setiap kali dia suka kalau dah kena seksa lah kali, kena torture, dia paling seronok kena torture tu. Sebab dia tahu padri tua tu tak akan apa-apa kat dia. Bagi semangat lagi kat dia. Sampailah satu hari dia lalu tepi bilik padri tu, dia dapati padri tu tengah sembahyang subuh. Dia pun masuk dalam bilik padri, dia tutup. Sebab dia takut orang lain lalu nampak. Habis sembahyang padri tu kecut lah, pecah rahsia. Dia paling dia takut lah kali kata, wahai anakku, rahsiakanlah perkara ni. Sebenarnya aku sudah lama memeluk agama Islam. Tapi dia tak boleh nak sebut. Sebab kalau dia disebut, memang dia diancam bunuh. Dia pula padri besar. Macam banyak boleh panjang boleh kisahnya berkaitan Mesir. Dulu ada satu orang baba Kristian lah. Macam kita, kalau di Eropah dia ada baba Vatikan. Kalau di Mesir dia ada baba Shenouda. Ada satu orang tu orang panggil baba Shenouda. Dia ni ketua gereja Ortodok di Mesir dan juga yang seantara dengannya lah.
Kalau ikutnya, anak saudara dia sendiri masuk Islam. Oh, mak anak saudara masuk Islam, dia seksa anak dia teruk, anak saudara dia. Sebab dia sebagai bapa Kristian Mesir, tiba-tiba anak saudara masuk Islam. Dan anak saudara dia masuk Islam pun panjanglah kisahnya. Menariklah sikit kisah dia. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, dia bertemu dengan Rasulullah, suruh pegang tangan dia, hilang salib dia. Itu antara karamah yang Allah rezekikan. Apa namanya, dia orang Mesir sana dia akan tatu palang salib di lengan budak tu bila kecil lagi, supaya istilahnya tak akan hilang salib tu daripada tangan budak tu. Jadi memang orang Kristian sana kalau dia masuk Islam, kadang-kadang salib dia masih ada lagi sebab nak tukar tu sakit semua. Jadi yang anak saudara ni, dalam dia kalau ikut ceritanya, dia bertemu Nabi secara jaga, bukan dalam mimpi. Dia pegang Nabi tu, Nabi pegang tangan dia, hilang salib tu. Banyaklah kisahnya. Kisahnya memang sangat menarik lah. Dan saya pernah bertemu dengan wanita tu. Cuma tak tahu kisah tu. Sebab saya perasan dia akan ikut kelas Syekh Yusri bin Rushdi dalam kelas di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Panjanglah kisahnya. Nak katanya bahawa perkara ni memang berlaku. Ada orang yang dia terdesak tidak menyatakan keislaman dia kerana dia ditekan. Orang begini, mulut sebut lain, hati sebut lain, tapi tidak mengapa. Sebab dia ada tekanan. Tapi kalau tak ada sebarang tekanan, hanya kerana kau rugi pula, tak dapat tu, tak dapat ni. Orang ini dia bertanggungjawab dengan Allah sebab dia mendustakan Nabi Muhammad dengan mulut dia. Berarti dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Lambat pula kan rumah saya tak boleh keluar, saya blok depan tu dengan kereta saya. Kan rumah saya marah saya, lebih menakutkan daripada segala-gala yang lain. Okey, saya berhenti setakat ni dulu sebab saya takut dengan rumah saya. Saya tak tahu tuan-tuan takut ke tidak, tapi saya memang takut. Khabar siap-siap, selesai masalah. Okey. Di mana? Ya, yang di Malaysia ni, di Malaysia dia masa timbul isu tu, kami pun pening juga bila saya tanya pada guru saya Syekh Yusri, boleh ke orang bukan Islam guna kalimah Allah? Syekh Yusri kata apa masalahnya pula? Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Tuhan untuk semua. Dia percaya ke dia tak percaya? Allah mengatakan akulah Tuhan kamu semua. Atau kalau dia berkata Tuhan kami Allah, apa masalah? Bila saya rujuk di Malaysia, rupanya dia ada isu lain. Isu dia pengkristianan tu. Dia boleh menyebabkan orang Islam salah faham sebab demo bukan sesama demo isunya. Demo akan cetak buku sebut kalimah Allah, dan kita bila sebut Allah kita faham maknanya Allah yang kita maksudkan. Budak-budak baca takut dia akan pergi ke mengkristiankan secara halus. Maka dengan sebab sadduz zara'i, menghalang daripada boleh buat kepada benda yang lebih mudarat, maka di Malaysia dihalang. Kerana di sini dipahami dia bukan isu nak menggunakan kalimah Allah, isunya ada benda lain. Macam di Sabah katanya memang demo memang itu. Jadi sebab itu di Sabah dibenarkan katanya sebab Sabah dia menggunakan Injil bahasa Melayu. Macam di Semenanjung, mana ada orang Cina, orang India guna Injil Melayu. Dia menggunakan Injil dalam bahasa Inggeris. Jadi tiba-tiba nak translate ke bahasa Melayu sebab apa? Jadi di sini ulama tempatan mendapati bahawa ada bahaya pada masyarakat kita. Adapun di negara Arab, dia lain konsep dia. Memang orang Arab, dia Injil dia dan dia orang Arab, orang Kristian Arab. Atau kalau pakai bahasa Inggeris, kalau kabut lah padri-padri tu nak baca bahasa Inggeris pula. Bukan semua orang mana cakap putih. Jadi Injil dia pun dalam bahasa Arab. Saya kemarin buku jumpa Injil saya dalam bahasa Arab. Injil dalam bahasa Arab saya. Saya ada Injil dalam bahasa Arab. Tapi tuan-tuan jangan takut, saya seorang Muslim. Cuma itulah dia pernah hujan, udahnya ada kertas tu dah udah melekat. Allah udah rosak Injil saya. Nanti kena beli Injil baru lah nak. Balik pergi Mesir ni saya nak beli Injil sekali lagi. Injil. Dia Injil dalam bahasa Arab. Bila kita baca tu, dia menggunakan kalimah Allah. Jadi sebab saya pula bahasa Inggeris saya punya loghat Inggeris saya lain. Jadi Inggeris tuan-tuan lain. Jadi saya baca Inggeris tuan-tuan saya tak pernah faham. Jadi saya baca bahasa Arab saya boleh faham bahasa Inggeris saya. Jadi kalau ikut di Malaysia ni dia tak benarkan itu bukan atas dasar fakta ilmu, tidak. Tapi atas dasar kefahaman orang sini ia membawa kepada masalah lain. Jadi bila digunakan satu benda dengan tujuan yang jahat, maka perlu dihalang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi sebab tu kalau macam Syekhul Azhar ni kejut, kenapa kita menghalang, sedangkan mengapa kita halang?
Sebab tu peringkat awal ulama Azhar marah juga kepada ulama di Malaysia. Kenapa dihalang menggunakan kalimah Allah? Sebab Allah bukan milik orang Islam saja. Allah adalah untuk semua. Saya peringkat awal pun dia terkejut bila kita tanya halusi, kes dia Malaysia ni lain. Dia ke arah membawa ke pengkristianan. Tapi sebenarnya dari satu sudut, bila kita takut begitu, berarti kita tak yakin dengan akidah orang Islam. Sebenarnya. Kalau akidah orang Islam kuat, lantak dah datang apa benda semua boleh kita tepi. Tapi bila kita tahu kekuatan akidah orang Islam lemah, dan kita risau masuk benda ni pula makin rosak, lebuh orang Melayu, maka kita tak berani. Saya tak langsung bagus, tapi dalam sudut yang lain kita kena berusaha untuk memantapkan akidah orang Islam, kerana kita tahu benda tu membahayakan akidah. Berarti akidah orang Islam tak kuat sebenarnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Moga-moga semakin kuat pegangan kaum muslimin terhadap akidah Islam. Datanglah apa masalah pun moga-moga selamat biiznillah subhanahu wa taala. Ustaz Bini panggil. Apa dia? Ada komen. Bini panggil. Bini panggil. Okey, saya kena balik Orang rumah saya mungkin orang rumah saya online tu Saya minta audio sebentar. Saya nak tambah lagi ni, tapi itulah bini panggil tu saya tak berani. Jumpa lagi tuan-tuan, kita selawat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala